Tips simpan emas dengan tenang. Pertama sekali, pesan guru emas saya, pakai duit yang nak simpan lama. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Jangan sesekali simpan duit, pakai duit kecemasan ataupun duit yang nak pakai untuk jangka masa yang pendek. Yang kedua, jangan fokus pada harga. Harga emas ada naik dan turun untuk jangka masa pendek. Tetapi jangka masa panjang, harga emas pasti akan terus naik. Pengalaman penyimpan emas. Mereka telah menyimpan emas pada tahun 2020 pada harga sekitar RM267 sahaja untuk 1 gram. Hari ini pada tahun 2025 harga emas telah mencecah sekitar RM533, iaitu harga yang tertinggi pada tahun 2025. Dalam tempoh 4 tahun sahaja, 1 gram emas telah meningkat. Harga telah melebihi dalam RM233. Ketiga, fokus pada pertambahan gram emas, bukan pada peningkatan harga emas. Ini kerana berapapun harga semasa itu tidak penting. Apa yang paling penting, berapa gram emas yang telah kita miliki. Tips yang mahal daripada guru emas saya, sekarang kalau nak konsisten menyimpan emas adalah kita perlu mengikut tangga gaji. Contohnya, kalau gaji kita RM6,000, maka 10% adalah RM600. Kalau kita bergaji RM2,000, maka 10% adalah sebanyak RM200 setiap bulan ditukarkan ke dalam bentuk emas. Dan simpan dalam bentuk emas di akaun emas Get Public Gold. Tuan-puan, jangan bazirkan emosi, monitor harga emas. Yang paling penting, setiap kali gaji kita wajibkan diri kita simpan 10% daripada pendapatan. Nak lagi mudah dan senang? Set terus auto debit gap selama 5 tahun. Terus selesai. Setiap bulan ada sistem yang auto tambah kekayaan kita dalam bentuk emas. Saya merupakan Direktur Public Gold di bawah rangkaian G100 di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Bimbingan saya adalah secara percuma sahaja. Misi saya untuk membantu mengubah hidup 3,000 keluarga pada tahun ini untuk keluar daripada masalah keuangan, mempunyai simpanan yang lebih kukuh, bebas hutang dan mencapai financial freedom. InsyaAllah, jom kita kaya dengan emas, niatkan simpanan emas sehingga mampu mengeluarkan zakat. Nak mula menabur emas? Boleh klik link di bio, saya bantu sebaiknya.